Tahun 2045 bunyi macam filem sci-fi kan? Jauh lagi 20 tahun. Tapi cuba bayangkan masa tu anak yang lahir pada tahun ni dah umur 20 tahun. Dan kita mungkin dah di puncak kerjaya ataupun mungkin dah bersara. Persoalannya masa tu, adakah kita masih berebut peluang kerja dalam pasaran 34 juta rakyat Malaysia saja? Ataupun kita dah takluk pasaran 680 juta orang satu ASEAN? Sebab tu visi ASEAN Community 2045 yang Malaysia bawa sebagai pengurusi tahun depan bukan sekadar dokumen atas kertas. Misinya ialah menjadikan ASEAN inovatif and people-centered. Maksudnya? Bayangkan content creator, usahawan freelancer yang berada di KL tapi jual servis terus ke Jakarta, Bangkok dan Manila semudah kita jual ke PJ. Tanpa halangan digital dan birokrasi yang pelik-pelik. Jadi visi 2045 nak pastikan sepadan negara tak jadi lagi tembok untuk penghalang rezeki tapi jadi jambatan untuk ekonomi. Benda ni takkan jadi magic tiba-tiba pada tahun 2045. Asasnya kita, Malaysia, kena letak batu pertamanya bermula tahun 2025. Ini bukan angan-angan majinin. Ini plan supaya anak kita tak perlu cari kerja jauh sampai ke benua lain. Sebab goldmine yang sebenar ada di halaman rumah kita sendiri. Kita bina masa depan tu sekarang. Are you ready for ASEAN 2045?